Menurut statistik, jumlah tangkapan dan pemulangan parti ke negara asal ialah 90,000 orang parti bagi tahun 2025 yang bersamaan 170 juta ringgit levy tidak berbayar setahun. Angka merupakan parti yang ditangkap sahaja dan dihantar pulang, tidak termasuk yang berjaya meloloskan diri dan gagal dikesan. Angka ini bersamaan 0.5 ringgit bilion atau 500 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun parti menetap di Malaysia tanpa membayar levy. Majoriti yang ditangkap telah tinggal di Malaysia sekitar 3 tahun tanpa permit dan bayaran levy. Kos kasar pada tahun 2026 akan menurun kerana levy pertanian dan peladangan diberikan diskaun 50%. Bagi tempoh 10 tahun, kerugian negara akibat kelemahan Jabatan Imigresen Malaysia 1.7 ringgit bilion dan 3.4 ringgit bilion bagi tempoh 20 tahun. Ketirisan pengurusan pekerja warga asing ini sedikit sebanyak membimbangkan, berikutan ia mencatat nilai bilion setiap tahunnya. Ia dikuatiri menjejaskan nilai mata wang negara dan kewangan negara kerana kegagalan dalam sistem kutipan cukai pekerja warga asing. Kutipan levy adalah kutipan cukai, sama seperti kutipan cukai pendapatan daripada pekerja Malaysia di dalam Malaysia. Namun ironinya, ramai pekerja asing sama sekali tidak membayar cukai pendapatan kepada kerajaan Malaysia ketika bekerja di Malaysia. Kelekaan kerajaan mungkin boleh diperbaiki dengan kesedaran ke atas angka-angka yang mungkin dirasakan kecil bagi menteri-menteri di Parlimen.